Ni satu-satunya power bank yang boleh turbo charge smartphone ni. Korang bayangkan smartphone ni ada 33 watt fast charging. Tapi power bank yang dikatakan support sehingga 22.5 watt fast charging ni mampu untuk support turbo charge. Alright guys, korang tengok ni. Power bank 20,000 mAh. Ada dua USB kabel dekat sini. Satu Type-C dan satu lagi Lightning kabel. Dan dekat dalam ni dia ada satu user manual. Okey, aku nak cuba dulu dengan kabel yang dia bagi. Ini adalah kabel biasa USB Type-A ke USB Type-C. Dan kita cucuk dekat sini. So kita tengok dulu power dia ada berapa. Ada 54%. Dan kita akan cucuk Xiaomi Poco F3 ni. Korang tengok kabel biasa yang dia bagi adalah quick charge. Quick charge untuk power bank ni dah cukup bagus lah guys. Okay, next aku nak cuba dengan PD kabel, iaitu Type-C ke Type-C. PD kabel ni support sehingga 60 watt fast charging. So jom kita masukkan, and yes, dia dapat quick charge. Quick charge dah cukup padu dah guys. Dah lebih cepat daripada power bank biasa. Tapi ada satu lagi yang boleh buat turbo charge menggunakan power bank ni, iaitu kabel daripada Jeftech juga. Ini adalah bolt kabel guys. Bolt kabel yang support sehingga 120 watt. So sebelum ni aku dah review dah kabel ni. Memang padu pun. Plug je dekat sini dan korang tengok lah guys. 28 watt turbo charge. Lepas ni aku dah boleh bawa power bank ni pergi ke mana-mana dan turbo chargekan benda ni. Benda ni kalau turbo charge dalam masa 40 minit macam tu dah penuh guys. So guys, power bank Jeftech 20,000 mAh ni memang padu. Berminat, link dekat beg kuning di bawah.